Dalam musim kehangatan semasa ini, saya rasa elok untuk kita memberikan sedikit suluhan kepada senario yang berlaku di sebalik tabir, khususnya dalam kemelut mengaitkan luak rembau. Dan menariknya kerana isu ini cuba diulas oleh pelbagai pihak. Tentu saja ada dua pihak yang besar pada hemat saya. Satu pihak yang mungkin hanya berminat, kalau dalam istilah medsos disebut sebagai enter frame, fear of missing out, FOMO, dan mengulasnya dalam kerangka tersendiri. Satu pihak lagi adalah mereka yang berkepentingan, iaitu saya menyifatkannya sebagai kelompok yang sebenarnya merupakan anak negeri yang ingin melihat kestabilan, yang ingin melihat kepimpinan dan kesambungan. Jadi mungkin perbincangan ini akan panjang dalam konteks siri-siri yang mendatang kerana banyak sekali yang akan menarik minat pelbagai pihak. Ingin diberikan fokus kepada isu berkait tentang luak rembau ini. Bagi kita memulakan perbincangan ini, biar saya petik beberapa insiden penting. Kerana yang lebih penting lagi untuk kita memahami dari kerangka orang dalam, dari kerangka mereka yang memegang teras adat ini. Ia bermula sekitar Mei 2024, jadi kita tahu bahawa ini sudah agak lama. Susulan Kementerian Undang yang ke-21 dan berkaitan itu berlakulah proses pemilihan undang luak rembau yang ke-22 yang berlandaskan kepada adat pepatih. Menyusul selepas itu Jun hingga Julai, ada dua siri kerapatan Buapak 8 kampung yang kemudiannya memuktamadkan bahawa Kampung Tanjung seharusnya dipilih untuk menjadi kampung benih. Istilah kampung benih ini juga nanti mungkin kita akan pelajari lebih lanjut. Dan pada ketika itu, Datuk Perba telah pun secara unilateral dikatakan mengabaikan keputusan ini, yang kemudiannya mengisytiharkan Kampung Pulau sebagai kampung benih. Lalu timbullah keadaan bila mana ada dua pemasyuran yang berasingan. Satu Kampung Tanjung mengikut kerapatan yang telah berlangsung, dan Kampung Pulau pula membuat pengisytiharannya sendiri meskipun pada ketika itu terdapat perintah injunksi mahkamah. Dan berikutan ini timbullah pelbagai bantahan besar-besaran daripada anak waris sehinggalah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mukhris menitahkan agar tubuhnya sebuah panel jawatan kuasa penyiasatan khas bagi merungkai keresahan yang timbul dalam kalangan anak waris, dan hinggalah hasil siasatan itu memutuskan Yang Teramat Mulia Datuk Sedia Raja Haji Hassan Haji Abdul Hamid dizahirkan sebagai Undang Luak Rembau ke-22 di Istana Besar Seri Menanti. Dan mutakhir ini 2 bulan yang terakhir, Kerajaan Negeri Sembilan mengeluarkan arahan pengosongan Balai Undang untuk penyandang baru dan diikuti pula dengan surat pengesahan rasmi dan mengiktiraf kedudukan Yang Teramat Mulia Datuk Sedia Raja Haji Hassan. Dan seharusnya ini menutup semua isu-isu yang berkait tentang krisis. Namun saya harus mengakui seperkara, kalau anda baru memahami, maka ini terlalu banyak maklumat yang kita kompres. Jadi untuk mengasuh kita memahami isu ini, bukan daripada mereka yang kaling-kaling, sebaliknya mereka benar-benar berada di tengah-tengah pasak adat ini. Kami mengundang ke studio waktu ini Datuk Juan Datuk Haji Zulkifli Haji Samsudin, pengurusi Buapak Waris Beduanda 8 Kampung Nan 2 Corak. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebut pengurusi Buapak panjang tu tergelar. Datuk, terima kasih kerana sibuk-sibuk musim-musim sekarang ni sempat datang. Terima kasih Ya. menjemput kami di sini. Ada maklumat yang perlu dibetulkan daripada mukadimah saya tadi tu? Hampir semuanya tepat. Okey. Hampir semua pun berdasarkan pada maklumat yang Datuk bekalkan kepada saya, Datuk. Tapi Datuk, biar kita mulakan isu ini untuk kita memadam segala. Saya membayangkan ramai juga yang buat komen dan salah fakta. Ya. Betul, Datuk. Jadi kita mulakan soalan kita yang pertama, Datuk. Apa sebenarnya yang menyebabkan timbul kemelut pelantikan Undang Luak Rembau yang ke-22 ini sebenarnya? Terima kasih Tuan Syed. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi proses pelantikan Undang Luak Rembau adalah lebih mudah sekiranya dibandingkan dengan luak-luak yang lain. Okay. Kerana apabila mangkatnya seorang undang, maka pada ketika itu dibagi masa lebih kurang 100 hari untuk semua pihak untuk mencari benih. Datuk, maksudnya lain luak, lain proses pelantikan undang? Ya, betul. Okey. Tak sama. Lain padang, lain belalangnya. Okey. Lain caranya, ya. Jadi bagi luak rembau, biasanya apabila mangkat seorang undang, maka hak untuk memilih seorang undang itu akan dikembalikan kepada waris. Kerana pusaka undang tersebut adalah hak waris. Okey. Dan pada ketika itu, semua suku-suku yang lain tidak boleh ikut campur. Tidak ada hak untuk mencampuri urusan waris. Waris yang maksudkan sini adalah waris Beduanda yang 2 carat tersebut, yang terdiri daripada Laila Maharaja dan suku Sedia Raja. Okay. Ya. Dan urusan untuk menyelaraskan proses ini diletakkan kepada
Datuk Lembaga Okey. pada ketika itu. Ya. Dialah yang akan menguruskan supaya bapa-bapa 8 kampung ini untuk bersidang ataupun dalam bahasa adatnya berkerapatan untuk mencari benih. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada segi kaedah proses pelantikan tersebut, ianya bermula kepada waris. Okey. Jadi waris yang 8 kampung tersebut akan membuat kerapatan. Semuanya akan berada di satu tempat cara beradat. Di mana di Rembau, tempat yang tradisional untuk berkerapatan tersebut adalah sebuah surau, dipanggil surau Kampung Conong. Okey. Tempat itulah tempat di mana bapa-bapa 8 kampung akan berkerapatan dengan penuh istiadat. Penuh istiadat dan bersidang untuk mencari benih. Okey. Kampung benih di mana akan terbitnya nanti undang yang baru, insya-Allah. Di sini kita lihat bahawa proses itu bermula di bawah. Kita selalu mendengar bulat anak buah menjadikan bapa, bulat bapa menjadikan lembaga dan bulat lembaga menjadikan undang. Jadi sini bermulanya, maknanya bulat tu maknanya akan melibatkan semua waris di peringkat bawah sampai ke atas untuk mencari benih. Ya. Kerana benih yang telah mulia atau undang ni tumbuh daripada bawah. Okey. Maka di masa kerapatan tersebut akan dihujahlah daripada semua segi sudut, dalam semua sudut, di mana bapa-bapa akan membahaskan siapa yang berhak untuk dipilih, kampung mana yang berhak untuk dipilih untuk diterbitkan benih yang baru ini. Jadi apabila dikatakan penggiliran yang wajib itu adalah antara dua cara. Cara sedia raja dan larum raja. Jadi almarhum yang teramat mulia Datuk Syarif yang mangkat sebelum ini adalah daripada cara larum raja. Jadi memang wajarlah selepas ini diganti, dipusingkan kepada sedia raja. Jadi dalam kaedah ini maka kampung sedia raja hanya akan jadi pemerhati dan boleh bercakap tapi tidak boleh masuk sebagai calon untuk dipilih kampung. Jadi apa yang terjadi adalah 4 kampung sedia raja tadi akan berbincang ataupun menggunakan hujah-hujah siapa yang layak untuk menyerang pusaka. Memang ada satu macam tu panduan di mana kampungnya sepatutnya akan dipilih, akan dipilih untuk cari benih ni. Tetapi ianya must be earn. Dia mesti hanya panduan yang tidak wajib diikuti. Ya. Dan dia mesti earn, dia mesti tunjuk, buktikan bahawa kampung beliau itu, kampung tersebut telah mematuhi segala peraturan-peraturan ataupun amalan-amalan adat berpatih. Kerana kita lihat bahawa dalam pemilihan pemimpin di dalam salah satu kampung tersebut melibatkan semua daripada peringkat bawah anak buah sampai ke dia punya lembaga. Jadi kalau sekiranya ada salah satu adat yang dilakukan oleh kampung tersebut, dia akan melibatkan satu kampung. Di sini dia akan dikaji juga secara mendalam oleh bapa-bapa 8 kampung. Kerana di situ ada 8 undi. Ada 8 orang, bukan saya seorang sebagai pengurusi yang akan membuat keputusan sama ada kampung A ataupun kampung B. Ya. Setelah dikaji mendalam secara detailnya, memang kita appreciate atau kita memang kira giliran-giliran dan juga waktu-waktu tempoh mereka telah menunggu untuk menjawab untuk menyandang pusaka undang tersebut. But it must be earned. Must be earned. Dia mesti bersihkan diri mereka dulu. Supaya dia diterima untuk jadikan kampung untuk menerbitkan benih undang yang akan datang. Kesalahan Datuk, bila Datuk kata it must be earned, apa yang menyebabkan kelayakan atau earning itu tercalar? Ada sebab-sebab tertentu selalunya? Biasanya ada berkaitan dengan adat. Peraturan adat. Apabila dia nak memilih ataupun menjadikan seorang pemimpin di dalam kampung tersebut, mereka perlu mengambil kira bagaimana caranya di dalam adat. Dan sekiranya mereka ni tidak mengikut aturan adat, maka dia telah bercalar. Dan banyak lagi faktor-faktor yang lain yang diambil kira yang sensitif pada adat Rembau. Misalnya berkaitan dengan siapa isteri je, adakah isteri ini bersuku ataupun tidak. Ini akan menjadi satu faktor yang sangat penting bagi melayakkan seorang itu untuk menyandang pusaka Yang Teramat Mulia Datuk Undang. Jadi berarti kalaulah seseorang yang bakal menjadi calon itu kelihatannya ataupun mewahini mereka yang bukan dalam kalangan suku adat, itu sekaligus boleh mencalarkan kelayakan dia. Betul. Betul. Baik. Datuk, saya ingin bertanyakan tadi bila Datuk sebutkan tentang kerapatan ini, peri pentingnya dalam
adat pepatih ini? Kerana saya mulakan tadi mukadimah menceritakan tentang dua kerapatan. Ya. Saya membayangkan proses itu satu kerapatan. Mengapa timbul dua kerapatan ini dan apa perlu pentingnya proses kerapatan ini dalam menentukan kampung benih dan bakal menjadi undang? Seperti yang saya dah sebut tadi, kerapatan ini ada satu perbincangan yang sangat serius Okey. untuk menentukan pilihan yang mana berhak untuk diterbitkan Kampung benih. benih pusaka undang tadi. Jadi dalam kerapatan ini, kalau kita bandingkan apa maksud kerapatan tu dengan demokrasi moden. Okey. Kalau dalam demokrasi moden, apabila satu-satu perundangan itu untuk diluluskan, dia akan melalui proses, for example di dalam Dewan Negeri ataupun di Parlimen atau Dewan Negara. Jadi di dalam adat pepatih, dia punya praktis adalah untuk mengadakan kerapatan. Jadi kerapatan ini adalah satu macam majlis yang tertinggi yang diperlukan ataupun yang diadakan oleh sesuatu suku ataupun misalnya di sini oleh waris binaan dengan dua cara untuk membuat keputusan yang penting, iaitu mencari kampung benih. Okey. Jadi apabila keputusan tersebut telah dipersetujui oleh semua pihak ataupun majoriti pihak, maka dia akan jadi satu peraturan yang tetap dan tidak boleh diubah-ubah lagi. Okey. Jadi buat apa ini harus memilih kampung benih ini dalam proses kerapatan? Apa berlaku apabila tidak ada kesepakatan, kebulatan suara itu? Dia akan pergi pada Datuk sebut tadi majoriti pemilihan? Itulah kita mengamalkan adat patih ini, adat yang bersendirikan pada syarak bersendirikan kepada kitab Allah. Maka apabila nak dapatkan keperhatian 100% tu, 88% tu sangat sukar. Hampir mustahil. Hampir mustahil. Kecuali kalau kampung yang layak tersebut mematuhi segala peraturan-aturan adat, maka di situ saya rasa memang dapat 100%. Tapi sekiranya ada persoalan ataupun pelanggaran adat dan dipersoalkan kebersihan kampung tersebut dalam mengamal adat, maka akan timbullah perbalahan ataupun tidak persetujuan di pihak-pihak yang berkaitan. Baik. Jadi apabila kita berhadapan dengan keadaan ini, kita perlu mencari satu solusi dan kita kembali kepada syarak. Okey. Iaitu kita proses syura dan kita akan mengadakan proses undi yang majoriti. Jadi situ menarik. Saya akan tanya lebih lanjut nanti tentang pelanggaran adat ini. Tapi saya pegang dahulu persoalan yang berkaitan tentang kerapatan ni, Datuk. Kerana ada pihak yang mengatakan kebulatan suara dalam kerapatan itu tidak solid kerana ada 3 kampung yang meninggalkan majlis semasa kerapatan pertama dan kerapatan kedua itu. Apa penjelasan daripada pihak? Ini perkara yang sangat penting ni. Biasanya kalau kita nak menyandang pusaka adat ni, kita mesti kawan-kawan yang tahulah apa pantang larang di dalam adat. Baik. Dan apabila diadakan kerapatan ni adalah satu majlis yang tertinggi di dalam adat seperti yang saya sebut tadi, Ya. maka ada pantang larang dia. Hmm. Ya. Dan antara pantang larang ia adalah meninggalkan majlis. Meninggalkan majlis sebelum majlis berakhir. Okey. Jadi di dalam hal ini mungkin pihak-pihak awam ada mendengar kita mengadakan 2 kerapatan. Dan kerapatan pertama, kerapatan kedua. Kerapatan pertama kita adakan, memang berlaku juga pelanggaran adat ni, di mana pihak-pihak yang tidak bersama-sama, 3 kampung yang berkaitan telah meninggalkan kerapatan. Kita memerhatikan, tetapi ketika itu kita telah membuat keputusan, cuma dia tak setuju dengan keputusan, dia telah meninggalkan Okey. majlis. Bagi kerapatan yang kedua, saya sebagai pengurusi telah menjadikan satu standing order. Dan sebelum memulakan perbincangan, saya telah memaklumkan kepada semua ahli-ahli di dalam majlis kerapatan tersebut supaya jangan meninggalkan majlis. Kerana sekiranya ada ahli-ahli yang meninggalkan majlis sebelum berakhirnya kerapatan tersebut, dianggap sebagai lucut ataupun luruhlah pusakanya dan hilanglah kelayakannya untuk bersama-sama membuat keputusan. Ya. Jadi dalam kerapatan yang kedua ini masih lagi berlaku perkara yang sama, di mana kampung-kampung, ada 3 kampung yang menyokong kepada kampung pulau ini telah meninggalkan kerapatan tanpa meninggalkan sebarang tanda bahawa dia telah hadir. Jadi di sini apabila benda ni berlaku, termasuk kampung pulau. Jadi kampung pulau yang cuba memperjuangkan bahawa memang galera mereka telah meninggalkan kerapatan. Apa maknanya ni? Maknanya dia telah meninggalkan hak dia, saka dia. Maka di situ juga telah jatuhlah hak dia untuk dijadikan calon sebagai kampung benih. Jadi ini yang perkara yang mesti diperhatikan oleh ahli-ahli ataupun kepada kampung-kampung yang berkaitan. Mereka mesti
hantar seorang wakil mereka atau bapa yang tahu adat. Dia jelas di sini mereka tak tahu adat. Ya. Jadi apabila perkara ni berlaku, maka tinggallah 5 bapa. Dan 5 bapa ni kalau ikut adatnya bulat. Ya. Berkebulatan. Dan masih majoriti. Bukan majoriti lagi. Bulat. Bulat. Kerana quorum telah jadi 5. Okey. Yang 3 telah mewujudkan, Baik. meninggalkan pusaka dia. Maka 5 bapa tadi adalah bulat. Dan sahlah. Hak itu jatuh kepada Tanjung. Tak boleh disoal dawa-dawi lagi. Okey. Jadi di dalam majlis mana yang pengisytiharan kampung pulau ini pula menjadi calon untuk undang? Apa insidennya? Ada berapa kerapatan kerana tiba-tiba timbul pula satu nama yang tidak diputuskan di dalam kerapatan? Itulah dia. Jadi dia dalam membuat keputusan untuk memilih kampung ini, kerapatan pertama telah jatuh kepada Tanjung. Maknanya Tanjung telah dipilih oleh majoriti bapa pada ketika itu untuk menjadi kampung benih. Okey. Dan kepada ketika itu kita telah menyerahkan keputusan itu seperti mana yang diperlukan di dalam adat untuk menambangkan keputusan itu kepada lembaga kita. Mantan Datuk Purba. Ya. Jadi sepatutnya kalau ikut adat, dia tidak ada pilihan. Dia mesti mengumumkan bahawa bapa 8 kampung telah memilih kampung Tanjung pada ketika itu. Tetapi untuk oleh kerana sesuatu sebab yang kita pun kurang faham, maka dia telah menangguhkan. Sebenarnya dia tak boleh menangguhkan. Kalau ikut adat, kalau ikut adat pada ketika itu, maka lucutlah pusaka dia. Kerana dia telah melanggar keputusan bapa 8 kampung pada ketika itu. Pada ketika itu kalau ikut adat. Dan begitu juga pada kerapatan yang kedua, dia telah membuat keputusan yang sama. Dia katanya dia menerima tetapi dia menangguhkan. Jadi macam mana ni? Satu bahagian yang mengatakan dia menerima, satu bahagian yang kita menangguhkan. Jadi di sini kemudian kita tak tahu apa yang berlaku. Kemudian dipanggil lagi, kita hadir dalam satu majlis, rupanya majlis perjumpaan dengan datuk-datuk lembaga. Semua datuk lembaga termasuk Tiang Balai. Ya. Dan di majlis ini kita dipanggil sebagai tetamu. Dan seterusnya kami digemparkan atau terperanjat dengan satu keputusan yang dibuat oleh mantan Datuk Purba tadi, bahawa dia telah membatalkan keputusan bapa 8 kampung. Dan katanya dia telah mendapat kuasa ataupun mandat lah daripada semua lembaga, daripada semua Tiang Balai dan juga orang besar untuk memilih kampung. Dan semua pihak tersebut akan menyokong dia pada mana kampung dia yang akan dia dipilih. Di situ timbulnya bermulanya satu period ataupun satu tahap di mana jelas satu pelanggaran adat telah dilakukan. Baik. Dalam kata lain, saya memahami bahawa adat-adat ini semua bukanlah seperti satu perlembagaan yang tertulis. Maka selama ini, sejak dulu hingga kini, adat inilah yang dipatuhi. Bererti dalam konteks memutuskan perwakilan undang ini, ia adalah satu pelanggaran adat yang memansuhkan apa juga keputusan selepas itu. Boleh saya sebut seperti itu? Ya, betul. Kalau ikut daripada segi adatnya, apabila satu keputusan yang telah dibuat tersebut melanggar adat, maka saya rasa terma yang sangat susah dia pakai adalah void ab initio. Terbatal dengan siri semua benda siri-siri perbuatan yang dilakukannya selepas itu. Okey. Datuk, sehingga ke peringkat ini untuk manfaat penonton kami membicarakan tentang isu kemelut luar Rembau, dan tetamu saya pada waktu ini kami bawakan sendiri. Sebab ramai je orang komen, dia kata jangan tanya orang tengah apa semua. Kita bersama pengurusi Buah Pak Waris Biduanda 8 kampung dan 2 corak. Dan 2 cara, saya sebut pun tak pandai lagi tu. Jadi kita bukan bawa tetamu yang kaling-kaling. Bersama dengan saya adalah Datuk Juan Datuk Haji Zulkifli Haji Samsudin, ya, pengurusi Buah Pak yang membicarakan tentang ini. Sejauh ini Datuk, kita membicarakan tentang prosedural dan adat. Ya. Sejurus berlaku 2 pengisytiharan itu. Mungkin Datuk elok kongsikan dengan penonton apa yang berlaku soal pemakluman kepada tuanku dalam konteks mana keputusan yang seharusnya diangkat ini. Katanya ada banyak bangkangan daripada anak waris ini. Apa yang berlaku ketika itu? Okey, daripada apa yang saya telah yang saya faham berkaitan dengan episod ataupun berlakunya keadaan ini, bukannya pertama kali. Okey. Ia pernah berlaku dahulu. Pernah berlaku dahulu.
In fact, pada pemilihan yang tak mulia almarhum Datuk Unang Sharif pada tahun 1998 juga ada kontribusi yang sama, hampir sama. Ya, tapi di situ dia punya scenario berlain sikit. Pada ketika itu, Tiang Balai yang 8 cuba mengisytiharkan undang dia sendiri dengan membelakangkan keputusan yang telah dibuat oleh bapa yang 8 kampung ataupun waris. Tapi pada ketika itu, Datuk Purba ketika itu bersama-sama dengan bapa yang 8 kampung. Jadi oleh kerana keadaan yang ketika itu sangat luar biasa, maka Datuk Purba, almarhum Datuk Purba yang dulu telah mengambil keputusan untuk merampas balik hak untuk menyiarkan Datuk Undang tersebut kepada waris. Maka Datuk Purba, lembaga yang waris yang bersyarat telah mengisytiharkan Undang Syarif sebagai undang. Okey? Dan pada kali ini pula, pada ketika itu kita dapati Tiang Balai ataupun lembaga-lembaga cuba mengambil alih kuasa bapa untuk mengisytiharkan undang. Dan bapa dan lembaga ketika itu berhak untuk menjadi benih, bukannya lembaga. Tapi ketika ini nampaknya berlain sikit. Cuma pada ketika ini lembaga kita sendiri bersama-sama berpakat dengan Tiang Balai dan lembaga 12 untuk membatalkan keputusan waris bapa. Jadi sendiri berlainan sikit. Jadi pelanggaran adat. Pelanggaran adat. Kalau ikut adat, kalau kita adat bukan waris, kita pertahankan negeri. Adat berluak, kita pertahankan luak. Adat bersuku, pertahankan suku. Patutnya tugas yang masa ketika itu Datuk Purba adalah mempertahankan apa yang telah dibuat oleh suku. Kalau ikut kaedah adat upati, kalau sekiranya dia tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah dibuat oleh bapa yang 8 kampung, dia mesti turun balik ke bapa. Jumpa dengan bapa balik dan berbincang, bermufakat untuk mencari solusi. Tetapi di sini dia telah ambil pendekatan berbakat dengan suku-suku lain untuk membatalkan keputusan bapa. Jadi di sini apakah senario tersebut berlaku? Di sini jelas bahawa kita punya lembaga telah, maaf kalau saya gunakan perkataan ini, telah khianat kepada suku dia sendiri. Ya, Datuk ada hak sepenuhnya untuk menyatakan ini. Kami di luar hanya memerhatikannya dan cuba memahami kemelut yang ada. Cuma saya cuba mendengar di kedua-dua belahan pihak yang bertelagah ini ataupun bertembung ini. Dalam kacamata kami, kita melihat seluruh prosesnya telah sempurna. Tetapi ucap balas digambarkan bahawa sebenarnya pemilihan Kampung Tanjung itu tidak ada kebulatan kerana 3 pihak keluar misalnya. Jadi Datuk mengatakan bahawa keluar daripada kerapatan itu adalah apa nak istilah pencabulan adat, justru sekaligus menggugurkan hak mereka. Betul. Itu sebenarnya yang berlaku. Dan semua luar-luar saya rasa praktis yang sama. Menerima keadaan tersebut sebagai satu pelanggaran ataupun adat. Jadi 3 buah pak yang meninggalkan kerapatan ini, mereka tidak memberikan penjelasan apa-apa, hanya sekadar meninggalkan majlis saja. Ya, mereka meninggalkan majlis kerana tak setuju dengan perjalanan mesyuarat. Ini bukannya mesyuarat untuk memilih jawatan kuasa di dalam satu pertubuhan ataupun di kampung. Ya, bukan cari jawatan kuasa masjid ni. Ya, bukan masjid. Ini adalah satu istiadat yang didirikan dengan penuh berhemah. Ya, dengan penuh kebesaran. Yang hak bagi pusaka tersebut. Datuk, mohon jelaskan kepada kami, ya. Mungkin sebagai orang luar melihat pentingnya Negeri Sembilan yang memegang pada adat pepatih. Kerana sejurus Datuk mengatakan pernah berlaku, tetapi konteksnya sedikit berbeza. Tetapi kali ini Datuk menyebut pengkhianatan, satu istilah yang bagi saya besar dan berat. Jadi bagaimana masa depan Negeri Sembilan dalam kepatuhan menggigit adat pepatih ini apabila sudah berlaku elemen-elemen sebegini? Apa nasihat Datuk? Ini satu benda yang berat, satu benda yang susah bagi saya untuk memberi satu ulasan. Tapi bagaimanapun ginilah. Saya rasa apa yang berlaku yang telah diputuskan telah mengembalikan hak waris kepadanya hak. Kerana hak waris, hak untuk dirembau, especially dirembau, hak untuk mencari benih undang ini adalah kepada waris. Dan tidak boleh dicampur aduk ataupun dimasuk campur oleh mana-mana suku. Jadi apa yang berlaku, pembatalan yang telah dibuat oleh mantan perbuatan tersebut atau keputusan yang telah dibuat oleh waris ada satu
perkara yang sangat besar, sangat serius dalam segi adat. Kerana di sini seolah-olah telah dibenarkan suku-suku yang lain untuk masuk campur dalam urusan mencari kampung benih atau benih undang luar rembau. Jadi itu yang apa tu, yang menjadi perkara yang sangat-sangat diambil berat ataupun dia serius oleh anak-anak waris. Kerana sekiranya benda tu berlaku dan diteruskan dahulu, katalah benda tu diterima pakai, maka habislah hak anak waris untuk mencari benih untuk menjadikan undang yang masa akan datang. Akan menjadi teladan, terus dan teladan. Presiden. Okay. Dan itu akan merosakkan terus hak anak waris. Jadi kalau ikut adat sebenarnya suku-suku lain ni tak boleh masuk campur dengan suku lain. Itu dipanggil mengocah. Okay. Masuk campur lah suku lain. Dan satu perbuatan yang sangat serius. Mengocah dalam orang-orang ni satu perbuatan yang sangat hina. Tak boleh buat. Okay. Tak boleh buat. Jadi apabila perkara ini berlalu di mana proses tersebut menerima ataupun pihak-pihak yang berkaitan telah menerima bahawa proses yang dilakukan di dalam kerapatan dan seterusnya untuk memasukkan undang rembau yang baru mengikut adat. Mengikut memenuhi keperluan adat. Dan dengan keputusan tersebut, alhamdulillah, pihak yang berkaitan yang membuat keputusan telah membuat keputusan yang sangat betul, yang mengembalikan hak untuk memilih undang-undang ni di luar rembau especially kepada waris yang mempunyai pusaka tersebut. Datuk, saya melihat juga perbincangan ini pertama ni ramai yang tak faham ataupun setengahnya mungkin salah faham dan mengulas, tetapi tidak kurang juga isu-isu sebegini menjadi isu politik. Datuk dari awal lagi sampai je ke studio kami dah kata kita bincang adat bukan bincang politik, Datuk. Jadi gangguan juga Datuk bila orang-orang politik mula bercerita. Nasihat Datuk kepada saya tadi, apa nasihat Datuk kepada orang luar juga? Sebab saya dengar orang politik ni mengulas khususnya bila musim-musim panas ni, Datuk. Jadi kita membincangkan adat. Apa bezanya bila kita kata membincangkan ini dalam konteks adat dan bukan dalam konteks politik, Datuk? Saya rasa adat ni adalah untuk pakaian hidup kita hari-hari. Ada pakaian di luar rembau dan di mana-mana tempat yang beradat. Adat ni adalah civilization. Ada satu tamadun pada pandangan saya lah. Di mana sesiapa yang mengamalkan adat ni, dia punya proses, dia memula daripada tak ada. Apabila mengamalkan adat, maka dia punya output dia adalah adab. Civilization, tamadun lah. Adab dan peribadi yang baik. Kalau misalnya seseorang itu mengamalkan adat, kata dia pengamal adat, tapi produk dia bukan adab dan kepribadian yang baik atau sifat yang baik, dia gagal lah. Dia gagal lah untuk menghayati apa itu adat. Because di dalam adat ni, tiada ada sesiapa pun dikatakan mempunyai kuasa mutlak di tiap lapisan gelaran pusaka adat. Semuanya adalah berdasarkan pada mufakat. Mufakat dan kasih sayang. Baik. Tak ada sesiapa yang boleh kata saya dan kuasa yang ada pada. Tak ada kuasa. Kuasa itu ada pada orang yang menjadikan kamu. Kamu mesti bermusyawarah dan kembali kepada yang menjadikan kamu. Itu dalam segi adat. Jadi saya pun sedih jugalah apabila isu-isu adat yang diambil kesempatan oleh pihak politik untuk menjadikan bahan untuk meraih undi. Jadi rasa tak wajar lah. Tak wajar dan sangat tidak wajar, dan saya rasa janganlah merosakkan imej adat di Negeri Sembilan ni dengan mempolitikkannya. Datuk, sekaligus hasil penyiasatan khas ini telah pun memuktamadkan dan menzahirkan Datuk Sedia Raja Haji Hassan Abdul Hamid ini. Dengan penzahiran ini, adakah ini merupakan kunci yang akan menutup kemas, tidak ada lagi pertambungan, atau bagaimana dari kacamata Datuk? Kami akan sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala selepas 2 tahun, maka satu keputusan telah dibuat yang berlandaskan kepada adat. Dan jelas daripada apa yang kita telah laporkan ataupun di atas penerangan yang telah kami bagikan kepada pihak-pihak yang berwajib, bahawa perbuatan kita ataupun proses yang dilalui oleh Yang Teramat Mulia untuk menjadikan Teramat Mulia Datuk Hassan ini sebagai undang
adalah mengikut landasan adat. Jadi kami berharap dengan adanya keputusan ataupun pengiktirafan ini, maka kami menyuruhlah supaya kita kembali untuk bersatu dan sama-sama kita jadikan Rembau ni benar-benar satu tanah yang beradat dan membawa mengamalkan adat. Jadi saya harap semua pihak ketepikanlah perbezaan yang sama-sama kita dengan Yang Mulia Datuk Seri Raja Haji Hassan sama-sama kita membina balik apa-apa kerosakan yang telah berlaku di yang dahulu lah. Kita sama-sama melestarikan adat Perpatih di Luar Rembau semula. Datuk, saya menganggap Datuk adalah merupakan orang yang memegang pada adat, dan saya, untuk manfaat penonton, saya nak mengkhabarkan kalau mereka belum tahu Datuk, adat yang diamalkan ini begitu lama usianya, bahkan ia menjadi pasak kepada pengamalan demokrasi yang moden. Ini satu demokrasi yang lebih tua daripada demokrasi yang kita faham. Ramai yang mungkin menganggap bahawa ini adat Perpatih. Sebenarnya dia adalah merupakan sandaran kepada amalan moden pada hari ini dan lebih tua daripada demokrasi sendiri. Kerana itulah antara alasannya untuk mengagungkan yang di-Pertuan Besar Negeri sebagai agung yang pertama dalam konteks Malaysia. Nasihat Datuk kepada, saya tahu Datuk datang dari luar yang tertentu, tetapi untuk orang Negeri Sembilan satu, sebab orang Negeri Sembilan yang rasa kejelekitan yang kuat dengan isu ni, dan kepada kami yang bukan orang Nogori ni Datuk, nak faham banyak apa komen yang Datuk boleh bagi kepada kami ni. Satu orang Nogori, satu lagi macam saya ni, apa yang kita perlu faham nilai adat yang Datuk pertahankan? Seperti mana saya dah sebut tadi, bahawa adat ini adalah satu ketamadunan, is a civilization, di mana mengajar kita untuk beradab dan sentiasa bersopan dan kelak yang mulia. Jadi saya rasa dan ianya bukan hanya bermula daripada luar ataupun daripada rumah, dan rumah sendiri apabila kita mengerjakan nikah kahwin misalnya, kita menggunakan adat sebagai landasan untuk memulakan majlis tersebut, dan seterusnya untuk melantik pimpin-pimpin adat, kita melantik undang. Dan undang seterusnya melantik yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Jadi kaitan adat ni bukan hanya di luar, tapi menjangkau daripada kampung, daripada rumah lah, daripada rumah, kampung, naik ke luar, ke negeri. Kerana yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan wujud di sana atas adat dan ia berkaitan. Dan itu sebabnya saya rasa Tuli Yang Mulia Yang Pertuan Besar Negeri sangat prihatin dan sangat peka bahawa segala perbuatan-perbuatan yang berlaku di luar mestilah mengikuti landas-landas adat. Kerana sekiranya landas-landas adat yang dilanggar akan memberi kesan kepada semua sampai ke atas. Jadi di sini sangat penting. Ialah satu cara hidup dan kemasyarakatan di Negeri Sembilan, dan berkait bukan hanya di peringkat luar tapi sampai kepada yang paling tertinggi. Berarti dalam hal ini yang di-Pertuan Besar juga tidak, dalam konteks amalannya bukan yang di-Pertuan, bukan tuanku yang menamakan undang. Ia pilihan daripada anak waris. Satu proses bottom up yang sangat tulen saya. Ya, betul. Tuanku langsung tak masuk campur dalam hal urusan melantik pemimpin-pemimpin di luar ni. Tak boleh. Tuanku pun tahu. Baginda hanya endorse saja. Baginda hanya menerima apa yang telah dibawa oleh luar tu kepada Baginda. Baginda langsung hanya menerima. Macam dia telah dipersembahkan bahawa luar-luar ni mengatakan kami telah menjalankan segala urusan-urusan adat dan inilah dia yang kami sembahkan untuk dizahirkan sebagai undang. Tuanku menerima saja. Langsung tak ada campur tangan istana. Dan tuanku tahu perkara ini, saya rasa, dan tidak akan mencampuri sampai bila-bila pun hal urusan luar. Datuk, banyak lagi yang sebenarnya saya kira bukan hanya perlu kita cermati dan renung dekat-dekat amalan adat Perpatih, tapi juga menghayati ataupun menghargai the intricacies, kehalusan amalan adat Perpatih ini. Jadi saya menjangkakan Datuk perlu datang lagi ni untuk kita tengok lagi, supaya ini menjadi dokumentasi yang penting
proses sebegini sebenarnya penting sebab di luar sana kalau dalam bahasa media ni kami kata banyak noise Dato'. Banyak sangat orang yang mengulas dan bahkan banyak juga rancangan sebegini yang kemudian mengundang tetamu mengatakan dia tak ada pengetahuan ataupun tidak layak, tidak otoritatif. Tapi kami bawakan Sri pengurusi Buapak Waris Biduanda 8 Kampung dan 2 Carak. Saya kena tengok tu betul-betul untuk menyebutnya Datuk Juan Datuk Haji Zulkifli Haji Syamsul. Terima kasih Datuk kerana bersama kami menjelaskan ini dan terima kasih kerana anda bersabar dan bersedia mendengar dari mula hingga ke akhir. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.